Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar Radio IKIM yang dihormati, penerbit Ustaz Syafiq. InsyaAllah kita akan teruskan perbincangan kitab ataupun pembacaan kitab Aqidah yang dikarang oleh Imam Abu Hanifah berjudul Al-Fiqhul Akbar. Dalam pertemuan yang lepas kita telah selesaikan atau membahaskan tentang persoalan ayat-ayat mutasyabihat dan kita telah jelaskan apakah sebenarnya pandangan Imam Abu Hanifah berkenaan dengan ayat-ayat mutasyabihat yang secara umumnya adalah selaras ataupun bertepatan dengan pandangan ulama salafus soleh yang didokong oleh majoriti umat Islam zaman berzaman. Hari ini kita akan teruskan teks yang berikutnya. Imam Abu Hanifah menyebut khalaqallahu ta'ala al-asya'a la min syai'in wa kana Allah ta'ala 'aliman fil azal bil asya'i qabla kauniha wa huwa alladhi qaddara al-asya'a wa qadaha wa la yakunu fid dunya wa la fil akhirati syai'un illa bimasyiatihi wa ilmihi wa qada'ihi wa qadrihi wa katbihi fil lawhil mahfuzi walakinna katabahu bil wasfi la bil hukmi. Teks ini agak panjang. Secara umumnya kita akan kupas sebahagian demi sebahagian. Dalam ungkapan ataupun teks yang pertama, Abu Hanifah menyebut khalaqallahu ta'ala al-asya'a la min syai'. Setelah sebelum ini kita telah isbatkan bahawa Allah SWT itu wujud, Allah SWT itu esa, Allah SWT itu tiada sekutu baginya, laisa kamitslihi syai'. Allah SWT itu mempunyai segala sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang azali. Di sini Abu Hanifah menyebut tentang bagaimana Allah SWT itu mencipta segala sesuatu, mencipta segala makhluk di muka bumi ini ataupun segala makhluk yang wujud selain Allah itu la min syai'. Pertama sekali apabila kita sebut tentang makhluk ataupun dalam istilah ulama kalam disebut sebagai alam. Alam ini merangkumi ataupun dalam definisi ulama kalam segala sesuatu melainkan Allah. Semua yang wujud ini melainkan Allah. Kullu ma siwallah. Dalam konteks teks Abu Hanifah, dia menyebut khalaqallahu ta'ala al-asya'a. Allah mencipta sesuatu dan kita boleh faham sesuatu ini merangkumi semua ciptaan Allah SWT, semua makhluk Allah SWT yang bertepatan sebagaimana yang saya sebut tadi dengan istilah alam itu. Jadi Allah mencipta segala sesuatu la min syai'. Bukan dari sesuatu yang wujud secara sendirinya ataupun Allah bergantung kepada sesuatu untuk mewujudkan alam ini ataupun untuk mewujudkan makhluk ini. Ini suatu penegasan yang penting dalam konsep penciptaan. Kalau dalam perbincangan ataupun dalam pembahasan sains moden khususnya dalam kerangka pengaruh sekularisasi barat, kecenderungan sesetengah ahli sains yang cuba mentafsirkan bahawa alam ini tidak dicipta, bahawa alam ini wujud dengan sendirinya, wujud dengan proses-proses tabi'i tanpa ada pencipta. Di satu pihak lagi, ada teori-teori yang cuba menyatakan bahawa dalam alam ini ada suatu kewujudan yang azali dan daripada kewujudan yang azali itulah terbentuknya segala kewujudan-kewujudan lain. Kalau kita lihat dalam konteks yang pandangan yang pertama tadi, kita boleh kaitkan dengan aliran-aliran materialism yang moden yang cuba mentafsirkan bahawa setiap kejadian itu berlaku dengan sendirinya daripada tabiat asasi ataupun tabiat semula jadi objek itu. Dan pandangan yang kedua tadi umumnya merujuk kepada pandangan Aristotle yang menganggap bahawa di sana ada suatu apa yang disebut sebagai matter, sebagai bahan, sebagai madah yang azali, dan daripada madah itulah
bentuk segala kewujudan yang lain. Penegasan oleh Abu Hanifah di sini jelas ataupun secara terang menolak kenyataan ataupun tafsiran penciptaan yang disebut tadi. Sama ada penciptaan yang lahir secara tabi'i daripada kewujudan itu sendiri ataupun ia dicipta daripada suatu bahan yang azali. Penegasan di sini bahawa Allah SWT menjadikan sesuatu la min syai', bukan daripada apa-apa pun. Dia wujud dengan kun fayakun. Apabila Allah inginkan sesuatu, Allah terus arahkan, tetapkan, maka perkara itu wujud tanpa memerlukan kepada bahan-bahan lain yang wujud secara terasing daripada ciptaan Allah SWT. Jadi ini konsep penciptaan yang perlu difahami oleh seluruh umat Islam, kerana ia menetapkan ataupun mengisbatkan tentang betapa Allah SWT itu mempunyai kuasa mutlak mencipta, bahawa segala kewujudan, segala alam, segala makhluk semuanya lahir daripada penciptaan Allah SWT. Dan penciptaan itu, proses itu bukan berdasarkan kepada bahan yang lain yang tidak dicipta oleh Allah, ataupun berdasarkan contoh-contoh tertentu yang Allah terpaksa tiru untuk membentuk alam ini. Semua itu terbatal dalam penegasan yang ditegaskan oleh Abu Hanifah di sini, bahawa Allah SWT khalaqallahu ta'ala al-asya'a la min syai'. Allah mencipta segala sesuatu bukan daripada sesuatu. Jadi ini penegasan. Dan penciptaan ini sebagaimana saya sebut tadi mengkritik aliran-aliran. Kerana apa? Sebab pengisbatan golongan-golongan tertentu yang cuba menafikan penciptaan ini, ataupun yang cuba mentafsirkan bahawa penciptaan itu bukan dicipta, bahkan dia berwujud dengan sendirinya, itu sebenarnya adalah suatu usaha untuk menafikan kewujudan Allah SWT. Dan ini amat penting, sebab itu dalam tradisi penulisan kitab akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, khususnya Asy'ariyah, biasanya bab-bab awal dalam tulisan-tulisan akidah Asy'ariyah menyentuh persoalan tentang isbatus sani', mengisbatkan bahawa alam ini dicipta, mengisbatkan bahawa alam ini ada penciptanya, mengisbatkan bahawa alam ini tidak wujud dengan sendiri, bahkan kewujudannya bergantung kepada pencipta. Dan daripada situlah kita mengisbatkan bahawa Allah itu wujud, dan daripada situlah seterusnya perbincangan tentang sifat-sifat wajib bagi Allah SWT. Dalam teks ini Abu Hanifah sebagaimana saya sebut tadi menegaskan bahawa Allah mewujudkan sesuatu bukan daripada, mewujudkan alam ini bukan daripada sesuatu. Ini menunjukkan bahawa Allah SWT mempunyai hak ataupun mempunyai hak yang mutlak dalam penciptaan. Dalam Al-Quran disebut Fatirus samawati wal ard. Surah Fatir ayat yang pertama. Perkataan Fatirus samawati wal ard ini maknanya dia mencipta sesuatu tanpa berhajat kepada bahan-bahan tertentu yang daripadanya alam ini dicipta, ataupun berhajat kepada contoh-contoh tertentu untuk dinilai ataupun ditiru reka bentuknya. Semua ini Allah SWT tidak memerlukan semuanya. Bahkan ia mencipta dengan amar kun fayakun. Walau bagaimanapun ini tidak bermakna bahawa tidak berlaku ataupun dalam proses kewujudan-kewujudan yang seterusnya tidak berlaku ataupun tidak berlaku suatu penciptaan itu bergantung kepada bahan-bahan yang lain. Kan? Maksudnya kita tahu bahawa dalam proses-proses tertentu memang wujud kejadian-kejadian yang baru daripada bahan-bahan yang lama. Misalnya bila orang nak buat rumah, digunakan kayu, orang nak buat kursi, digunakan besi ataupun batu. Jadi batu itu sebagai bahan. Kan? Ini dalam konteks manusia memang dia memerlukan bahan itu. Tapi dalam konteks Allah SWT dia tidak memerlukan bahan itu, tapi semua bahan-bahan sekiranya diperlukan untuk mencipta ataupun untuk menyusun, membentuk sesuatu ciptaan lain juga dicipta oleh Allah SWT. Juga diwujudkan oleh Allah SWT. Jadi kalau kita katakan bahawa pokok
itu terdiri daripada kayu. Even kayu itu sendiri adalah ciptaan Allah SWT. Jadi kebergantungan Allah SWT kepada bahan-bahan untuk dia menciptakan sesuatu kewujudan itu tidak berlaku. Tidak sebagaimana makhluk yang bergantung kepada bahan-bahan untuk menciptakan sesuatu ataupun untuk membangunkan sesuatu perkara ataupun kewujudan baru. Dalam konteks ini kita jelas bahawa ayat ini ataupun teks yang disebut oleh Abu Hanifah ini menegaskan bahawa Allah SWT itu mutlak penciptaannya. Dalam surah Az-Zumar, Allah SWT berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu mencipta segala sesuatu. Jadi kalau kita katakan dalam konteks penciptaan sesuatu dari sesuatu, even sesuatu yang merupakan bahan itu pun juga diciptakan oleh Allah SWT. Jadi secara umumnya bila dilihat dalam konteks Allah SWT, penciptaannya mutlak dan ia tidak bergantung pada sesuatu pun, sama ada pada bahan ataupun pada rupa ataupun contoh sebelumnya. Kita baca idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah SWT menghendaki sesuatu, maka dia berfirman kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Saudara yang para pendengar Radio IKIM yang dihormati, penegasan tentang hakikat penciptaan ini juga bukan hanya berkait pada proses penciptaannya sahaja. Walaupun kita bincangkan tadi bahawa Allah SWT itu mencipta bukan daripada sesuatu yang sebenarnya menampakkan aspek proses itu, proses penciptaan. Namun penegasan yang dibawa oleh Abu Hanifah di sini bukan hanya sekadar untuk menjelaskan tentang proses, bahawa Allah SWT tidak bergantung kepada bahan ataupun sesuatu yang lain dalam penciptaannya. Bukan aspek itu sahaja. Namun yang lebih penting, ada pada kaitannya dengan pencipta itu sendiri. Yang lebih penting daripada teks ini, apabila Abu Hanifah menyebut khalaqallahu ta'ala al-asya' la min syai', dia juga berkait dengan sifat Allah itu sendiri. Sebagaimana yang saya sebut tadi, apabila kita membahaskan bahawa Allah mencipta, Allah SWT itu adalah khaliq, Allah SWT itu adalah pencipta, bahawa alam dan makhluk ini dicipta. Alam dan makhluk ini berhajat kepada Allah dan Allah tidak berhajat kepada alam ini. Aspek ini juga perlu kita hayati, bukan sekadar pada proses penciptaan tadi sahaja. Ini kerana sebagai umat Islam kita perlu melihat ataupun menjadikan alam ini sebagai jalan untuk kita sampai kepada Allah SWT. Jalan untuk kita mengenal Allah SWT lebih dekat, lebih meyakinkan dan seterusnya. Dan ini yang saya sebut tadi dalam pembahasan kitab ulama kalam, apabila mereka memperkatakan tentang isbatus sani', makna pencipta, mengisbatkan pencipta, antara lain bukan sangat tentang penciptaan itu, ataupun bukan semata-mata kerana nak menghuraikan bahawa alam ini dicipta prosesnya sekian-sekian, tapi untuk menjelaskan kepada umat Islam bahawa daripada penciptaan itu, daripada makhluk itulah kita akhirnya akan dapat mengenal Allah SWT. Kita akan dapat mengiktiraf, meyakini, mengakui, mengimani tentang kewujudan Allah SWT dan seterusnya sifat-sifatnya. Jadi aspek yang ini juga perlu diberi perhatian, dan inilah yang kita lihat nanti dalam teks yang seterusnya, bagaimana Abu Hanifah mengaitkan kenyataan bahawa penciptaan Allah SWT, penciptaan Allah SWT terhadap makhluk itu bukan daripada sesuatu itu, dia kaitkan dengan sifat ilmu Allah SWT, sifat ketentuan Allah SWT, sifat masyiah, sifat iradah Allah SWT. Dalam teks yang seterusnya Abu Hanifah menyebut, wa kana Allah Ta'ala aliman fil azal bil asya'i qabla kauniha. Sesungguhnya Allah SWT itu mengetahui, maha mengetahui semenjak azali lagi dengan segala sesuatu, dengan makhluk-makhluk yang diciptakannya itu, sebelum makhluk itu diciptakan lagi. Maksudnya sebelum makhluk ini dicipta, Allah SWT telah mengetahui, telah mempunyai ilmu tentang semua makhluk itu. Wa huwa allazi qaddara al-asya'a wa qadaha. Dan dialah, Allah SWT lah yang telah meletakkan kadar, menentukan kadar bagi sesuatu,
wa qadaha, dan menetapkan apakah yang akan berlaku kepada semua makhluk ini. Wala yakunu fid dunya wala fil akhirati syai'un illa bimasyiatihi wa ilmihi wa qada'ihi wa qadrihi wa katbihi fil lawhil mahfuz. Tak ada sesuatu pun di dunia ini ataupun di akhirat nanti yang terkeluar, yang tidak terangkum di bawah masyiatihi, di bawah kehendak Allah SWT. Wa ilmihi, ilmu Allah SWT. Qada'ihi, ketentuan Allah SWT. Qadarihi, qadrihi, ketetapan, kadar oleh Allah SWT. Wa katbihi fil lawhil mahfuz, dan tak ada sesuatu pun di dunia dan di akhirat ini yang tertinggal, yang Allah tertinggal untuk mencatatnya di Lauhil Mahfuz. Kita tengok di sini bagaimana Abu Hanifah daripada kenyataan yang awal tadi yang menekankan tentang penciptaan, bagaimana Allah mencipta, dan dia kaitkan dengan ilmu Allah SWT, bahawa segala ciptaan Allah SWT itu tidak berlaku tanpa diketahui oleh Allah, tidak berlaku dalam bentuk yang tidak bersistem, tiada ketentuan. Semuanya Allah tahu, semuanya Allah dah tentukan, semuanya Allah dah catatkan dalam Lauhil Mahfuz. Jadi di sini penegasan betapa Allah SWT mengetahui tentang apa yang diciptanya. Dan secara jelas hakikat ini juga penting untuk kita fikirkan, kerana ia penting dalam usaha kita menolak pandangan setengah golongan yang kononnya mengiktiraf, mengakui bahawa di sana ada Tuhan yang menciptakan alam ini, namun dalam masa yang sama mereka tidak mengiktiraf bahawa Tuhan itu mengetahui segala sesuatu yang berlaku pada alam ini. Penegasan Abu Hanifah di sini setelah mengisbatkan bahawa Allah SWT itu mencipta, dan dia mengaitkan seterusnya dengan penegasan bahawa Allah SWT itu maha mengetahui segala perkara yang diciptakannya. Semua ini menegaskan tentang betapa pemahaman kita tentang penciptaan Allah SWT ataupun Allah sebagai pencipta perlu dikaitkan juga, atau perlu diperjelaskan juga tentang sifat ilmu Allah SWT. Sebab mana mungkin pencipta yang maha agung mencipta sesuatu namun dia jahil tentang makhluk yang diciptakannya. Jadi merujuk kepada sifat ilmu Allah. Ilmu Allah itu sifatnya bukan pasif tetapi aktif, dengan maksud ilmu Allah itu tidak mengikut apa yang diciptakannya, tetapi apa yang wujud, apa yang diciptakan oleh Allah SWT itu adalah berasaskan pada ilmu yang Allah ketahui sejak azali lagi. Wa huwa alladhi qaddara al-asya' wa qadaha. Dialah yang meletakkan kadar-kadar sesuatu dan menentukan, memberikan ketentuan terhadap semua perkara yang wujud itu. Sama ada ketentuan yang bersifat kualiti ataupun kuantiti itu sendiri. Jadi penegasan pemahaman tentang ilmu Allah juga berkait di sini, kerana kita perlu yakin, kita perlu faham bahawa ilmu Allah SWT itu bukan terikut-ikut ataupun bukan pasif, tetapi aktif, kerana ilmu Allah itulah yang antara lain menentukan penciptaan yang diciptakan oleh Allah SWT. Di aspek yang lain juga, apabila Abu Hanifah menyebut tentang qadar dan qada Allah SWT terhadap segala makhluk yang diciptakannya itu, di sini juga kita boleh nampak bagaimana penentuan kadar dan penentuan qada itu berkait dengan kualiti dan kuantiti sesuatu kewujudan. Maksudnya kalau kita katakan
seorang insan dengan rupa fizikalnya sekian, ada tangan, ada kepala, ada mata dan sebagainya itu, dengan kadar ketinggian, dengan kadar fizikalnya besar ke kecil ke ataupun pendek ke panjang, itu semua itu ditentukan oleh Allah SWT. Itu pada kuantitinya. Begitu juga penentuan pada kualitinya. Sama ada seorang itu berjaya ataupun tidak, miskin ataupun kaya, pandai ataupun tak pandai, lulus ataupun tak lulus, semua itu juga ditentukan oleh Allah SWT dalam qada dan qadarnya. Cuma nanti kita akan bahaskan bagaimanakah hakikat penentuan kadar dan qada Allah SWT ini. Yang penting dalam konteks ini, sebelum kita berpindah kepada teks yang seterusnya, ia sebenarnya telah menegaskan suatu hakikat yang penting, kerana dengan penegasan bahawa segala qada dan qadar ini telah ditentukan, telah ditulis oleh Allah SWT di Lauhil Mahfuz, menunjukkan bahawa hakikat segala sesuatu yang diwujudkan oleh Allah SWT adalah sabit, adalah tetap, kerana Allah telah tentukan semua hakikat itu sejak azali lagi, sebelum alam ini diciptakan lagi. Dan ini menurut kebanyakan komentator ataupun yang mensyarahkan teks Abu Hanifah ini, mengaitkan kenyataan ini dengan penolakan terhadap golongan sofis, golongan yang disebut sebagai sofis ta'iyah, yang mendakwa bahawa hakikat sesuatu itu tidak sabit. Hakikat sesuatu itu berubah-ubah mengikut persepsi, mengikut faham-faham nisbi oleh seseorang. Maknanya kita tak boleh tentukan bahawa sesuatu itu adalah sedemikian, namun sesuatu itu bergantung kepada persepsi sesiapa yang menghukumnya. Ini yang ditekankan dalam epistemologi Islam, bahkan dalam akidah. Kita tahu dalam syarah dalam Aqaid Nasafiyah, yang merupakan pengembangan pemikiran Abu Hanifah dalam bidang akidah ini, di awal-awal teks lagi ditekankan bahawa inna haqaiqul asya' thabitah, hakikat sesuatu itu sabit. Dan dalam konteks Abu Hanifah di sini, apabila dia mengatakan bahawa Allah SWT itu mengetahui segala-galanya sejak azali lagi, Allah SWT itu menentukan kadar dan qada bagi setiap sesuatu sebelum ia diciptakan lagi, menunjukkan bahawa penentuan kadar dan qada itu adalah sesuatu yang telah sabit pada segala kewujudan ini. Dan dengan itu kita yakin bahawa setiap hakikat wujudan ini dah sabit, dah tetap apakah hakikatnya. Yang kita perlu cari, yang kita perlu usahakan adalah mencari dan memahami apakah hakikat tersebut. Bukan kita yang mengubah-ubah hakikat sesuatu berdasarkan persepsi kita. Dan ini yang saya sebut tadi sebagai golongan sofis. Kalau dalam konteks sekarang disebut sebagai relatif, pandangan yang relatif, pandangan yang nisbi, yang cuba menegaskan bahawa hakikat sesuatu itu bergantung pada persepsi kita, bergantung kepada apa yang kita tanggapi, bukan hakiki sebagaimana ia pada perkara tersebut. Ini ditekankan dalam teks ini, yang secara jelas menekankan bahawa semua hakikat diketahui Allah, semua hakikat telah ditentukan kadar dan qada'nya oleh Allah sebelum perkara itu diciptakan lagi. Jadi ketegasan ini penting sebab ia menolak persepsi golongan sofis yang cuba mengatakan bahawa hakikat sesuatu itu tidak tetap, bahkan berubah-ubah mengikut persepsi dan hukuman seseorang. Seterusnya kalau kita lihat dalam teks yang berikutnya, Abu Hanifah menyebut walakinnahu
katabahu bil wasfi la bil hukmi. Kalau kita lihat kat sini, sebagaimana yang kita baca dalam teks yang sebelumnya, bahawa tiada sesuatu pun di dunia dan di akhirat ini melainkan semuanya adalah berdasarkan kehendak Allah. Semuanya terangkum di bawah ilmu Allah. Semuanya telah ditentukan ketetapan dan hakikatnya berdasarkan ilmu Allah. Dan semuanya dicatat. Katbihi fil lawhil mahfuz. Dicatat di lawhil mahfuz. Catatan pada lawhil mahfuz ini kemudiannya disebut wa katbihi fil lawhil mahfuz lakinnahu katabahu bil wasfi la bil hukmi. Catatan itu dengan wasfi, dengan gambaran, dengan sifat, dan bukan dengan hukum. Ini yang berkait dengan persoalan qada dan qadar yang kita sebutkan tadi. Pertama sekali, sebelum kita pergi kepada membahaskan tentang apa yang dimaksudkan dengan catatan bil wasfi dan bukan bil hukmi tadi, kita baca dalam sebuah hadis Rasulullah menyebut awwalu ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub faqala al-qalam madza aktub ya rabbi faqala Allah taala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Dalam teks tadi Abu Hanifah menyebut Allah mencatat semua kewujudan yang wujud itu di dalam lawhil mahfuz. Dan berdasarkan hadis ini, perkara yang pertama yang Allah cipta adalah qalam. Qalam, pen. Maka dia katakan kepada pen itu, tulis. Pen itu bertanya, apakah yang patut ditulis? Apakah yang patut ditulis, ya Allah? Allah berfirman, tulislah ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang berlaku, apa yang akan diciptakan sehinggalah hari kiamat. Jadi qalam itu menulis, dan itulah yang kita katakan sebagai catatan di lauhil mahfuz, ketentuan di lauhil mahfuz, ketetapan di lauhil mahfuz tentang segala sesuatu yang akan berlaku di dunia, segala sesuatu yang berlaku di alam makhluk Allah SWT. Dan penulisan atau pencatatan yang disebut la bil wasfi la bil hukmi tadi menjelaskan kepada kita bagaimana ketentuan dan catatan Allah SWT terhadap qadar dan qada yang akan berlaku pada makhluknya ini bukan secara hukmi, secara yang ditetapkan, diarahkan, tetapi bil wasfi, dengan gambaran. Kenyataan ini disyarahkan oleh Imam Maghnisawi, salah seorang komentator kepada teks ini. Dia kata, yakni katabahu fil lawhil mahfuz kullu syai'in bi awsafihi minal hasan wal qubh, iaitu Allah SWT mencatat di lauhil mahfuz segala sesuatu dengan sifat-sifatnya, sama ada baik, buruk dan sebagainya. Walam yaktubu fihi syai'un bimujarradil hukmi biwuqu'ihi bila wasfin wala sababin. Dan Allah SWT ataupun qalam itu tidak mencatat sesuatu pada lauhil mahfuz itu semata-mata sebagai hukum, sebagai ketentuan kewujudan, ketentuan keberlakuannya, tanpa sebarang sifat ataupun sebab. Misalnya, Allah tidak akan mencatat lam yaktubu fihi la yakunna Zaidun mu'minan. Misalnya Allah tak akan catat Zaid akan jadi mukmin. Zaid itu mukmin. Tetapi walakinna kataba fihi anna Zaidan yakunu mu'minan bi ikhtiyarihi wa qudratihi wa yuridul iman wala yuridul kufr. Tapi Allah akan catat pada lauhil mahfuz bahawa Zaid jadi seorang yang mukmin dengan ikhtiarnya, dengan usahanya, dengan keupayaannya, dengan kecenderungannya kepada iman, dan dengan kebencian dia kepada kekufuran. Jadi itu yang dimaksudkan dengan
bil wasfi la bil hukmi. Maksudnya catatan yang berlaku di akhirat nanti ataupun di Lauhil Mahfuz memberi ruang untuk manusia mengusahakan. Dia tidak putus secara yang hukmi, secara yang tetap. Seperti mana kalau Allah SWT katakan Allah Zaid kafir. Jadi pastinya Zaid akan jadi kafir. Tetapi yang disebut di sini Zaid akan jadi mukmin atau kafir dan sebagainya dengan sekian-sekian wasfin, dengan sekian sifat. Ini adalah suatu pengiktirafan terhadap wujudnya ruang usaha pada seorang hamba dalam mengusahakan sesuatu ke arah kebaikan ataupun keburukan. Dan ini secara jelas menolak kedua-dua fahaman, sama ada fahaman qadariyah ataupun jabariyah dalam konteks takdir Allah SWT ini. Jadi insyaAllah kita akan teruskan pembahasan tentang qada dan qadar seterusnya dalam pertemuan akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.